Kita menyambung tafsir surah Al-Fajr pada keterangan ayat 15 sampai 20. Iaitu berkenaan ada pula di antara manusia yang hanya menjunjung agama setengah-setengah, terutama rupa yang lahir sahaja, tidak sampai kepada batin dan rohani. Itu keterangan. Masih lagi menerangkan keadaan manusia. Manusia yang amal insan idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia bila dicobai dia oleh Tuhannya, maka dimuliakannya dia dan dinikmatinya dia, diberi nikmat. Berkatalah dia, Tuhanku memuliakan aku. Adapun bila Tuhan yang mencubainya lalu disingkirkannya untuknya rezekinya, maka berkatalah dia, Tuhanku menghinakan aku. Kali-kali tidak, tetapi kamu tidak memuliakan anak-anak yatim, dan tidak kamu membangunkan akan beri makan orang-orang miskin, dan kamu memakan harta berkata sangat-sangatnya, dan kamu mencintai harta dengan cinta yang besar. Antara punca maknanya Tuhan kurangkan rezeki. Di situ dikaitkan antara sebab Tuhan kurangkan rezeki, dibalakan dan dikurangkan rezeki. Kenapa? Kerana bila ada harta, ada rezeki, tak beri makan pada anak yatim, orang miskin, dan dapat harta berkata pula, bolot semua tak bagi pada orang lain, dan juga mencintai harta dengan cinta yang besar. Jadi sebab itulah Allah uji, kalau kaitkan dengan ayat atas tadi, sebab apa rezeki itu jadi kurang? Sebab bila Tuhan bagi rezeki banyak, tak buat kebajikan, maka Tuhan ambil balik. Jadi bila Tuhan ambil balik tu, jadi susah. Bila jadi susah, dia kata Tuhan dah hinakan. Dalam macam golongan manusia itu, selain golongan pertama, iaitu manusia yang tunduk dan setia kepada Allah dalam segala hal dan keadaan, nyangka bahawa ayat-ayat itu bukanlah terhadap kita, malah kepada kita orang lain. Kita sudah menurut agama kita, kita tidak memperturutkan hawa nafsu kita, dan tidak pula berputus asa dan putus pengharapan. Itu maknanya manusia. Ada yang setengah-setengah tu maknanya beramal dengan sebahagian agama ikut mana dia suka saja, ikut mana yang dia suka. Mana yang dia rasa tak suka, dia tak mau buat. Bahkan yang lebih teruk lagi, dia menentang. Bahkan yang lebih teruk lagi, dia menghalang. Menentang maknanya dia seorang saja tak suka, tapi menghalang maknanya dia ajak orang lain pun jangan buat. Dia ajak orang lain pun jangan buat. Maknanya orang nak buat baik, orang nak buat kebajikan, dia atur supaya orang jangan buat kebajikan, jangan buat baik. Dia jahat semua tak perlu, baik jangan. Buat baik ni susah.
Demikianlah keadaan sebagai manusia pada tiap-tiap masa. Sebab tu kita tengok kadang-kadang setengah manusia ni nak maghrib tinggal kedai makan. Orang azan maghrib, elok orang azan maghrib, order makan. Elok orang azan isyak, bayar makan. Kedai makan. Kan? Nah maghrib tu dia duduk kedai makan, dia makan. Sampai habis waktu maghrib. Bila dia semayang, tak tahu lah. Kan? Pagi tengok dia duduk kedai tu tadi, 10 maghrib duduk kedai, dia order makan. Elok orang azan maghrib, yang dia order tu sampai. Kan? Duduklah kat situ. Elok orang azan isyak, dia pun pergi bayar. Itu dia. Maknanya, tak ada maghrib tak? Tak ada maghrib. Tak ada maghrib. Kan? Mana maghrib pun tak ada. Tak ada maghrib. Sebab tu kalau kita baca hadis Nabi, kan? Bila berlaku beberapa perkara demikian, maka Allah Ta'ala akan hantar angin ribut yang akan membinasakan manusia. Antaranya ialah bila minum arak terang-terang. Orang minum arak terang-terang. Orang buat maksiat terang-terang. Dan dalam hadis itu disebutkan bila banyak perempuan nyanyi, hiburan, muzik, kan, terlalu banyak, ujung kali Allah Ta'ala kata akan datanglah angin ribut kencang akan membinasakan manusia itu. Yang buat maksiat ni banding yang tak buat maksiat. Kadang-kadang yang buat sangat tu tak ramai. Tapi yang tak buat ni, dia tengok dan dia tidak ada rasa apa. Dia tengok tu benci pun tidak. Bahkan seronok pula. Seronok pula. Rasa seronok pula. Suka pula tengok